Tak faham dengan orang yang komitmen tinggi tapi solution depan mata tu tak nampak. Macam mana I turunkan komitmen klien I daripada 6,000 kepada 4,200 sebulan. Klien I umur 36, kerja MNC, gaji 7,200, tapi setiap bulan dia rasa tak pernah nak cukup. Bukan sebab boros tapi sebab hutang tu bersepah sana sini. Personal loan 2 tempat, 2 kad kredit, semua pun dah limit. Kereta ada, rumah ada, hidup nampak lengkap tapi kepala tu dah serabut. Bila duduk kira betul-betul komitmen wajib sebulan je dah 6,100. Itu belum campur lagi belanja nak hidup. Dia bukan tak bayar, dia bayar. Semua pun on time. Masalah dia interest tinggi, tenor pendek. Hutang tu salah. Bila hutang tu disusun semula, komitmen turun daripada 6,100 kepada 4,200 sebulan. Hutang tak hilang, tapi yang berubah kepala dia. Tak serabut macam dulu. Dia cakap dekat I, rasa macam hilang satu beban yang besar. I percaya bukan hutang yang buat orang jatuh, tapi struktur yang salah buat orang slowly penat. Kalau you dalam situasi macam ni, PM je I. Bukan semua kes sesuai tau kebiasaannya untuk yang gaji 3,000 ke atas.